Jadi ibu-ibu apa benda ni wujud. Jadi macam mana kita nak maintain, kita nak kawal? Antaranya kita buat seminar macam ni. Antaranya kita bagi apa? Public education. Kita bagi awareness supaya orang-orang kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, dan kita tak pergi kalau sakit di merawat dengan tempat yang kompetent. Kadang-kadang kita pergi dekat umur tu makin sakit. Kadang-kadang kita suka pergi dekat umur sebab dia gunakan jin-jin juga, dia gunakan setan-setan juga. Kadang-kadang kita tak suka jumpa Ustaz Majid pasal tu, tak suka jumpa saya pasal apa? Kita gunakan apa? Baca Al-Quran, kita nak gunakan jin, kita nak gunakan setan. Ya? So, jadi apa yang saya nak katakan tadi, bila orang tu kena gangguan setan, dia menjejaskan kehidupan rumah tangga. Kesannya kita nampak kadang-kadang suami itu menjadi benci dengan isteri dia, menjadi marah dengan anak dia, menjadi huru-hara dalam rumah tangga. Kesabaran dah tak ada lagi, sentiasa marah, sentiasa tekanan, sentiasa stres. Jadi rumah yang cantik itu pun tak selesa kita duduk. Pasal apa? Pasal ada gangguan setan. Anak-anak tadi yang tak dengar cakap, pasal apa? Pasal ada gangguan-gangguan itu. Itulah ujian yang Allah berikan kepada kita di muka manusia. Pada keadaan tadi kita pun takut dengan ujian seperti ini. Jadi itu Tuhan beri, Tuhan izinkan benda itu boleh masuk dalam badan kita, boleh ganggu dalam rumah kita. Jadi kalau kita tahu bahawa ujian daripada siapa? Allah. Walaupun kejahatan itu dilakukan oleh manusia, tapi puncanya daripada siapa? Allah. Maka kita kena kembali kepada Tuhan, minta kepada dia, sujud kepada dia, kita doa kepada dia, maka Allah akan berikan kita ketabahan dalam menghadapi ujian seperti ini. Jadi ramai sekali orang Muslim orang yang dengan gangguan sendiri, dia stres. Dia kata nak hospital mental, pergi sana okey, tak ada apa-apa, awak okey lagi, balik jadi lagi. Ini sila-gila kasih gila. Ada sihir nak pisahkan suami isteri, pisahkan kawan teman, baik-baik jadi gaduh. Ada sihir yang kasih apa tu, pengasih pula. Tiba-tiba dia suka dengan orang tu, tak semena-mena dia kasih semua duit dia, dan jadi gaduh suami isteri. Akhirnya berpisah pura-pura rumah tangga. So jadi inilah ujian-ujian yang berlaku dalam masyarakat itu, khususnya orang Islam, kerana setan jin tak kacau orang bukan Islam. Kerana apa? Kerana mereka tukar orang jin. Jadi nak sesatkan kita semua, dia nak pisaukan kita semua sampai kita jauh daripada ajaran-ajaran landasan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu kita nak tarik semula, kita nak ajar semula, seru ini orang Islam supaya kembali kepada ajaran. Jadi mungkin satu mana boleh tambah lagi selepas ni. Ada satu lagi poin yang saya nak katakan dekat sini. Jadi ujian untuk kita mengatasi sakit-sakit seperti ini bukan cukup untuk dengan rawatan sahaja. Kadang-kadang benda duduk 9 tahun dalam badan kita tak tahu. Kadang-kadang budak tu kena dari 4 sampai dia mendengar 1, kita tak tahu yang dari 4 tu bukan anak kita. Bila keluar dari 1 dia lupus. Dia kata dia tak pernah ada IC pun. Dia kata dia tak pernah pergi sekolah menengah pun. Dia ingat sekolah primary. Tunjukkan dia punya bas-bas, dia kata tak ada, dia tak ada bas-bas. Tunjukkan IC, dia kata bukan IC. Tunjukkan pakciknya dengan makciknya, dia kata bukan makciknya. Pakciknya belum kahwin. So sampai masa itu, kuasai kita punya bidang. Ya? Jadi cara merawatnya bukan setakat dengan kita pergi merawat cukup, tetapi kekuatan itu balik kepada diri kita sendiri, balik kepada individu itu sendiri. Keyakinan kita kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak yakin, pergi sana sekejap, pergi sini sekejap, pergi sini sekejap, tak baik, sudahlah sembahyang pun tinggalkan. Buat apa sembahyang? Sembahyang pun tak baik, habis. Maknanya dia sudah ada apa? Kacau lebih teruk dari segi apa? Akidah dan percayaan. Jadi cara merawatnya keyakinan, ilmu kita kena tingkatkan, kita kena belajar, kita kena faham bahawa ujian, sakit, pening semua datang daripada siapa?
Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang boleh sembuhkan penyakit-penyakit ini semuanya siapa? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari-hari kita baca surah apa itu? Ayat kursi. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada siapa yang boleh memberi syafaat kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Hari-hari kita baca. Jadi kalau kita faham maknanya, tidak ada orang yang boleh beri syafaat. Kita ni hanya wasilah. Tetapi kalau diizinkan oleh Allah, maka kita akan sembuh daripada penyakit tersebut. Keyakinan kita. Kita tengok Nabi Ibrahim AS apabila ditanya siapa Tuhan kamu, Tuhan aku fa'idha maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, dia akan menyembuhkan. Jadi tak kira orang sakit. Sakit fizikal, sakit rohani, sakit gangguan, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian yang datang kepada kita tu memang lumrah sunnatullah kepada manusia. Dia tak bezakan mana yang sabar, mana yang tak sabar, mana yang boleh masuk syurga, mana yang tak boleh masuk syurga. Nampak tak? Jadi kalau kita kena uji macam tu, kita sabar. Orang buat kita, kita sabar. Kita tahu orang tu buat kita, tapi kita tak benci dengan dia, kita tak dengki dengan dia. InsyaAllah dosa-dosa kita semua dia ambil. Dia tanggung. Kalau kita mati pun, kita masuk syurga. Dan kita ambil pahala-pahala dia. Happy tak? Sebab itu selalu saya katakan, orang sakit kalau tak boleh baik, itu mati syahid. Sebab kita tak boleh sembuhkan penyakit awak. Dan Allah sahaja yang boleh buat, ampunkan dosa-dosa awak. Dari saudara, kami nak baca macam forum lah. Tapi kita kasih suasana rehat sekejap. Jadi Alhamdulillah, saya rasa itu tajuk atau pembahasan yang paling baik, yang selari dengan kehidupan yang selalu kita jumpa. Kalau saya nak cerita panjang-panjang, zaman dahulu ulama cerita mungkin tak konteks dengan kita lagi. Jadi kita cerita ni memang betul-betul dalam masyarakat kita. Jadi apabila saya dikupas, saya teringat apa yang berlaku yang saya jumpa. Jadi syaitan ini 3 perkara dia nak buat kat kita. Dia nak menggoda kita, ada 3 perkara. Pertama, dia nak murtadkan kita. Menguatkan kita, kufurkan kita kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia kufur. Apabila dia kufur, dia mesti nak kufurkan kita. Yang kedua, dia nak apa? Nak sakitkan kita. Dia akan sakitkan kita. Kenapa dia nak sakitkan kita? Supaya kita tidak boleh kerja, tak boleh jaga anak isteri, tak boleh jaga suami, supaya kita lepak sengsara dalam kehidupan dunia ini. Apabila kita sengsara, kita pun jadi kufur, kita jadi lupa Allah dan boleh jadi putus asa. Yang ketiga, dia akan matikan kita. 3 perkara setan akan buat kita. Sesatkan kita, sakitkan kita, matikan kita. Ini tak ada cancel, direct terus. Jadi saudara, kenapa saya kata gitu? Itu saya katakan berdasarkan pengalaman siang dan malam saya jumpa. Kerana saya full time dalam perawatan gangguan otak dari 10 pagi hingga 11-12 malam tiap hari. Satu hari dekat sini. Tidur, apabila mata dah tertutup, ni kelopak dah tak boleh buka, baru saya tidur. Selagi kelopak saya terbuka, terlihat, saya akan lawan jin. Apabila kelopak saya penat, baru saya tutup mata. Jadi saudara, bukan jadi seronok melakukan merawat orang sakit dengan ini. Kadang-kadang jadi takut. Sebab apa jadi takut? Kerana makhluk yang kita depan dengan dia bukan makhluk kecil. Makhluk yang pernah halang Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Makhluk yang pernah menghalang Nabi-Nabi dahulu ketika melontar. Makhluk yang telah bertemu dengan Nabi-Nabi terdahulu dengan wajah-wajah yang dahsyat, yang buruk. Sehingga pada satu hari di Singapura ini saudara, dan ada beberapa murid saya di sini yang ikut, terlalu jahatnya makhluk ini, terlalu geramnya dengan manusia, dia heret anak tuan rumah tu depan saja. Jadi saya seperti melihat wayang, dia heret dari hujung sana, dia heret tanpa melihat siapa yang mengheret. Kalau awak tengok cerita TV Impossible Man tu kan, pelakon dia beryakin apa-apa. Dia heret budak tu depan mata saya, dia masuk ke gantung sampah. Saya tarik dia keluar, dia heret lagi, masuk ke bawah katil. Saya tarik dia keluar, dia heret lagi.
Duduk sebelah saya sedikit, kakinya ditarik. Ya, kanak-kanak tu memekik-mekik kita tolong. Ini kes lebih kurang 2-3 bulan yang lalu. Saya dengan beberapa murid saya